Okay, ni jalan-jalan. Lama tak lain konten. Kita cuba lain konten petang-petang lah. Konten Melayan Jam. Melayan Jam ke Gombak. Cuba je. Buat lama dah nak buat. Lepas tu aku ada device baru untuk aku buat editing. Jadi kenalah cuba kan. Jadi kita buat yang untuk konten TikTok tu. Sebab aku baru beli iPad. Jadi aku nak try edit. Sebab macam sebelum ni aku guna dekat phone, dia agak kecil. Jadi mungkin aku boleh share dengan korang ke cara aku editing menggunakan iPad kan. Benda kita boleh share. Sebab hari tu macam ada sambutan tau. Maybe sebab yelah device baru. Tapi device masuk kamera je lah. Kamera ni baru. Jadi aku nak try bila kamera DJI ni aku edit dekat iPad. Kita tak tahu dia punya powernya iPad ni. Jadi kita lah cuba. Sebab ramai kata, bukan ramai kata lah, fakta yang aku tengok pun kalau edit untuk video Apple memang pegang lah. Jadi aku kena lah cuba. DJI Osmo 360 dan aku akan edit nanti dekat iPad M4 yang paling baru lah. Jadi kita tengoklah dia punya berapa power dia punya rendering. Sebab video yang aku record dekat kamera ni adalah video 8K 30fps. Jadi aku nak try render 4K dekat iPad tu. Tengok berapa cepat. Sebab kat handphone itu aku guna Samsung S33.